Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ilya Buang bin Syahrum atau dikenali oleh masyarakat Malaysia Pak Ya Senario ataupun Pak Ya Sepatu. So saya sebelum ini sebagai seorang artis dan masih lagi seorang artis. Cuma kemungkinan bila dah penghujung usia ni saya rasa nak bertukar kerjaya lah. Nak menjadi seorang mutawif, mudah-mudahan segala amal dan orang kata khidmat saya diterima Allah dan mendapat pembalasan dari Allah di akhirat nanti insya-Allah. So, hari ini saya bersama dengan SPSU untuk meneruskan usaha saya untuk menjadi seorang mutawif melalui kursus yang dianjurkan selama 2 hari, 1 malam di Hotel Sri Malaysia, Bagan Lalang. InsyaAllah, apa yang saya nampak pada kursus SPSU ni, dia sangat-sangat membantu kepada mereka yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah. Kerana bukan saja dari segi penerangan, tapi kita ada sedikit praktikal dan kita ada pembelajaran melalui online selama 3 bulan. Dan pada saya sangat-sangat bermanfaat. Sebab apa? Selama hari ini kita nak pergi umrah atau haji, kita melalui kursus yang sangat singkat. Dan kita pun macam orang kata untuk mendapatkan ilmu tu melekat dalam kepala kita mungkin agak sukar, tetapi dengan SPSU ni insya-Allah sebab dia ada tazkirah, ada menjawab soalan setiap minggu dan ada praktikal seperti hari ini. Modul-modul yang disediakan dalam kursus SPSU ni pada saya lebih lengkap. Sebab apa? Sebelum ni kalau kita nak pergi umrah atau haji, kita tahu apa yang disuruh orang sediakan, kita sediakan. Tetapi kita masuk ke SPSU ni, kita belajar untuk menguruskan orang lain. Itu yang lebih penting. Bila kita diuruskan oleh orang lain, kita rasa tak apa, nanti kita boleh tanya ataupun kita boleh serahkan kepada orang lain. Tetapi bila kita belajar untuk menguruskan orang lain, itu lebih, orang kata, lebih mencabarlah, kan? So, kalau kata kita dah melalui SPSU ni, rasanya bukan sebarang, orang kata, bukan setakat kita mengerjakan umrah dan haji, tetapi kita mendapat ilmu sekaligus. Antara modul-modul yang paling membuatkan saya betul-betul teruja dalam SPSU ni ialah bahagian tazkirah. Sebab kita bukan saja orang kata nak dapatkan ibadat tu, tetapi kita tahu sirah. Kita tahu tentang destinasi kita. Kita tahu tentang perjalanan kita sepanjang kita melakukan umrah dan haji. Itu yang saya rasa lebih menarik dalam SPSU. Okey, pada saya, sekiranya anda mengikuti SPSU ni, anda mendapat satu kelebihan. Bukan sekadar anda boleh menjadi mutawif. Sekiranya anda tak mahu jadi mutawif pun tak apa. Tetapi sekurang-kurangnya anda mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi saya menggalakkan anda untuk bersama menyertai SPSU ni, insya-Allah.